Ni bukan merajuk. Ni saja je nak borak-borak. Ambil suasana, dia kata. Oh. Senangnya ayat kau. Rasa-rasanya senang tu sebab aku kan bos kat sini. Sebab itulah. Tapi ni game kan, tak kisah. Aku boleh cakap apa aku nak. Tak ada ribut, tak ada taufan. Kau cuba untuk naik kepala dengan aku lah. Oh, sorry. Saya tak bermaksud untuk buat macam tu. Wahai Safwan, jangan duduk macam ni. Tak elok. Macam perempuan kau duduk. Diri. Ya Allah. Tolonglah aku bagi bos yang baik sikit. Zizan Razak pun berdoa macam tu tau. Kena nampak. Habis tu kita nak buat apa ni? Dah habis huruf ni. Baring kot. Lepas makan kan kenyang.